dia punya result tak secepat dengan mereka yang lebih berumur muda daripada mereka. Akhir tahun ni memang New Year resolution people yang sudah mula memasuk ke gym, dan ramai saya tengok ada di kalangan yang muda, ada juga mereka di kalangan yang sudah berusia sedikit, mungkin dalam lingkungan 40-an, 50-an, ada yang umur 60-an pun dah baru dah start. Mungkin memang adakah sebenarnya faktor umur tu tidak pun memberi efek kepada mereka yang dah start fitness ni? Adakah memang mereka yang umur dah tua tu kita boleh kata dah terlambat saja, ataupun tidak terlambat sebenarnya? Tak terlambat, cuma tanggungjawab tu. Mungkin dah berumur, dah ada cucu, dah ada anak, ada pekerjaan, ada kejayaan. So tanggungjawab dia kena utamakan kat situ. So fitness level ni bukan keutamaan. Kalau yang muda-muda ni memang dia akan jadi keutamaan sebab dia nak cantik, dia nak cergas kan. So daripada segi masa lah tanggungjawab tu. So yang berumur ni bukan tak boleh buat, boleh buat. Cuma tanggungjawab dia akan lebih prioritize benda yang lebih penting. So mungkin dia punya result tak secepat dengan mereka yang lebih berumur muda daripada mereka. Tu je beza dia. Tapi dia boleh je buat.